Kau nak tahu tak apa yang aku dapat dari buku ni? Kau dapat apa? Penulis buku ni merupakan bekas putera maktab tentera diraja. Dia cerita macam mana dia mengembara ke seluruh dunia seorang-seorang. Tapi buku travelog macam ni banyak kan? Tapi aku kagum dengan cerita dia. Kau kena baca. Apa kena-mena dengan aku? Dulu dia cakap, sebelum dia masuk maktab tentera, dia merupakan seorang yang introvert. Tapi sekarang ni dia dah tukar jadi extrovert. Sekarang ni dia dah jadi Presiden Persatuan Pelajar Perubatan kat Rusia. Wih, macam menarik tu. Aku ni dah lah jenis introvert. Jadi, mana tahu kan buku ni boleh bagi tips kat aku untuk berubah jadi extrovert. Itulah kau kena baca buku ni. Mana tahu jadi sumber inspirasi untuk kau. Terima kasih, Arif. Tapi aku datang jumpa kau ni ada sebab lain tau. Sebab apa? Okey. Keputusan PT3 kita keluar nanti. Aku nak kita berdua masuk maktab tentera. Kita. Kita dua. Okey. Ni si I nak jumpa semua peserta tinju setiap company. Bagus kat tu. Boleh kita tengok kan. Wakil setiap company masing-masing. Yes, dan aku yakin Yeti wakil Foxtrot akan menang. Kan ke Foxtrot jadi bertahan? Tapi Yeti tu putera senior kan. Aku ni boy. Mana Adil? Asal Hakim, kau takut ke? Kau dah tercalon, Hakim. No turning back. Tapi korang tengok badan aku. Tak sesadu si Yeti tu. Hakim, banyak lagi company lain yang badan macam kau. Yang penting semangat bertarung tu. Menang kalah tak berkim. Patriotik lah sikit. Patriotik apa kau ni? Come on, Hakim. Patriotik lah sikit. Patriotik untuk nama baik dan maruah company kita. Kalah tak berkim. Yang penting maruah.